Player Crystal Palace membuat guard of honor untuk player Liverpool. Selepas itu, player Liverpool pula buat guard of honor untuk Crystal Palace. Wow. Hambanya player Liverpool ni. Walaupun piala EPL tu lagi besar nilai dia daripada FA Cup, tapi Liverpool sangat-sangat humble. Mungkin ada sebab yang tersendiri player Liverpool membuat guard of honor untuk Crystal Palace. Dia sebab dia mungkin macam ni lah, kita orang dah buat guard of honor untuk kau ni, kau tak payahlah bantai kita orang. Kau tak payahlah nak main semangat sangat. 1,000 okey lah kan. Tak adalah malu sangat kita nak angkat piala. Kesimpulannya, kalau hang nak guard of honor daripada Liverpool macam yang Palace dapat ni, hang kenalah ada piala. Kalau hang tak ada piala, macam mana? Macam mana nak borak piala pun tak ada, macam mana?